Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Pada malam ini kita menyambung pengajian kitab Asas Akidah Islam. Jadi tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 137, iaitu tajuk masih lagi berkaitan dengan para Nabi dan Rasul yang wajib dikenali, wajib diketahui. Kita dah baca pada hari Ahad lepas sehingga kepada Nabi Zulkifli. Baik, seterusnya yang ke-14, Nabi seterusnya yang wajib kita kenal, kita ketahui ialah Nabi Syu'aib alaihi salam. Nabi Syu'aib alaihi salam diutuskan kepada penduduk-penduduk di Madian. Wa ila Madiana akhahum Syu'aiba, dalam Quran disebut, dan kepada penduduk Madian diutuskan saudara mereka. Saudara mereka makna keturunan mereka juga, orang kampung mereka juga, asal kampung mereka juga, yang bernama Syu'aib, yang terletak di kawasan Sinai di Arab Saudi lah, dan menjadi bapa mertua kepada Nabi Musa alaihi salam. Bapa mertua kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ni tidak qat'i. Apa makna tidak qat'i? Tidak boleh dikatakan sebagai sahih. Nak kata sahih boleh, boleh je nak kata betul, tapi kalau orang nafikan maka kita tidak boleh nak petikai, kerana ia adalah pandangan ulama yang khilaf. Kata sebahagian ulama kata Nabi Musa dengan Nabi Syu'aib ni zaman berbeza, kata sebahagian ahli sejarah. Udah zaman berbeza, macam mana nak jadi menantu? Tapi pandangan yang lebih kita kata lebih banyak dipegang ialah Nabi Musa menantu kepada Nabi Syu'aib. Apa yang terkenal dengan umat Nabi Syu'aib ni? Iaitu dosa mereka, kesalahan mereka. Kalau hari itu kita baca umat Nabi Lut sebagai kaum yang dilaknat kerana jenayah seksual, kerana jenayah lelaki sama lelaki, kerana dosa LGBT, maka umat Nabi Syu'aib di Madian terkenal dengan dosa sebagaimana disebut dalam surah Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Celakalah kepada orang yang menipu dalam sukatan ataupun menipu dalam perniagaan. Zaman Nabi Syu'aib, penduduk Madian, kaum dia terkenal dengan dosa menipu sukatan, menipu dalam perniagaan. Hari ini dikaitkan dengan zaman moden hari ini, penipuan dalam peruntukan, ketirisan, kalau istilah hari ini, ketirisan. Rakyat tak dapat ke rakyat, tertipu. Peruntukan ada tak sampai ke rakyat, entah ke mana, entah. Itu pun dikaitkan dengan zaman moden hari ini. Allah kata wailun, celakalah, lil mutaffifin, kepada penipu-penipu dalam perniagaan, dalam urusan agihan harta. Integriti, kalau istilah hari ini, tidak ada integriti, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu zaman Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib berdakwah, mengajak kepada Allah, mengajak kepada Islam, dan mengajak kepada umatnya meninggalkan jenayah al-mutaffifin ini. Mutaffifin makna orang-orang yang terlibat dalam penipuan, dalam sukatan perniagaan. Baik, habis 14. Yang ke-15, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam, ayahnya bernama Imran, Musa bin Imran. Musa bin Imran. Tapi bukanlah adik-beradik dengan Maryam. Maryam binti apa? Imran juga. Wa Maryam binata Imran, iaitu Ali Imran. Tak ada kena-mengena. Nah,
zaman berbeza. Nabi Musa ratus tahun sebelum datangnya zaman Nabi Isa. Jadi Nabi Musa AS, ayahnya bernama Imran. Beliau dilahirkan di negeri Mesir dari keturunan Bani Israel dan diutuskan kepada Maharaja Fir'aun dan rakyatnya. Diutuskan kepada Fir'aun di Mesir. Keturunan Bani Israel, sebagaimana kita baca pada hari Ahad, Nabi Ibrahim pun diutuskan kepada raja. Kezaliman raja, Allah hantar Nabi supaya perbetulkan keadaan. Namrud dengan zalimnya, dengan jahatnya, dengan bongkaknya, dengan sombongnya mengaku Tuhan, Allah hantar Nabi Ibrahim. Yani Fir'aun pun sama. Fir'aun bukan nama orang. Cuma apabila ulama mentafsirkan Allah ulang Fir'aun tu khusus kepada yang bernama Namsis ataupun Ramsis. Fir'aun ni pangkat. Fir'aun 1, Fir'aun 2, tak tahu berapa ratus Fir'aun ni dah. Memegang jawatan Fir'aun, Maharaja. Cuba dikatakan Fir'aun tu merujuk kepada maharaja yang memerintah pada zaman Nabi Musa AS. Ramses nama dia. Panjanglah ceritanya. Dia ada isteri nama Asyah. Asyah ambil Nabi Musa sejak daripada kecil, dibelanya dalam istana. Dan Nabi Musa AS digelar sebagai apa dia? Beliau pernah diperintah menghadap ke hadrat Allah Ta'ala di Bukit Tursina dan dikurniakan kitab Taurat. Menghadap Allah Ta'ala di Tursina, dan sebahagian ulama mengatakan berlakunya wa kallamallahu Musa taklima. Taklim tu. Taklim makna perbualan, percakapan. Cakap dengan Tuhan. Macam mana bercakap dengan Tuhan? Wallahu alam. Yang pastinya kama yaliqu li jalalihi, selayaknya pada Allah cara bercakap tu. Bukan macam saya sedang cakap ni. Saya bercakap ni, tuan-tuan dengar, ada suaranya, ada lidahnya, ada lafaz perkataannya. Ini makhluk bercakap, manusia bercakap. Adapun Allah bercakap taklima wa kallamallah, sehingga Nabi Musa digelar apa? Apa gelaran Nabi Musa? Nabi Musa gelarannya apa? Kalimullah, bukan kalamullah. Beza satu hurufnya tu tak? Kalimullah. Yang kalamullah Quran. Kalamullah perkataan Allah tu Al-Quran. Yani kalimullah, yang bercakap dengan Allah secara langsung. Macam mana bercakap? Wallahu a'lam, tak payah duk kaji lebih-lebih lah, tidak tercapai akal kita. Dan Nabi Musa juga ada kitab Taurat, salah seorang Nabi Ulul Azmi, 5 yang paling mulia. Nabi semua mulia, Rasul semua mulia, tapi 5 ranking paling atas, kedudukan paling atas, top 5 Ulul Azmi, salah seorangnya ialah Nabi Musa AS, yang paling kerap namanya diulang-ulang. Nabi Musa kan banyak kali. Kalau kita baca Quran, kalau kita rajin baca Quran, maka kita akan perasanlah, oh Nabi Musa adalah Nabi yang paling kerap disebut namanya. Nabi Musa. Wa idh qala Musa ila Musa qala rabbi shrah li sadri, itu pun ucapan doa Nabi Musa. Idhaba ila Fir'aun, wahai Musa pergilah kepada Fir'aun, berdakwahlah pada Fir'aun. Wa idh qultum ya Musa, wahai Musa. Kerap, paling kerap nama Nabi yang paling banyak diulang dalam Al-Quran Nabi Musa. Nabi kita Muhammad pun 4 kali je, hanya 4 kali diulang nama. Baik, seterusnya selepas Nabi Musa, Nabi Harun alaihissalam, adik-beradik dia, saudara kepada Nabi Musa. Saudara tu wallahu alam, ulama berbeza pandangan sama ada abang ataupun adik. Abang ke adik ke tidak pasti, tapi yang pastinya saudara dengan makna akha. Apa? Wa Haruna akhi. Al-Quran sebut dalam surah Taha. Dalam surah Taha Nabi Musa kata Haruna akhi, Harun saudaraku. Saudara tu boleh jadi abang ataupun adik. Dan pembantunya dalam menjalankan tugasnya.
Bantu Nabi Harun ketika mana Nabi Musa dipanggil menghadap Allah 40 hari kan, dalam surah Al-Baqarah. 40 hari 40 malam tinggalkan Bani Israel. Siapa dia nak tengoknya, siapa dia nak jaganya? Wahai Harunlah menjaganya. Allah panggil menghadap 40 hari tinggalkan kaum Bani Israel. Nabi Harun ada, ketika itulah Bani Israel buat perangai. Dibuatnya patung anak lembu daripada emas. Muncul seorang watak lelaki durjana, lelaki yang kafir, Samiri namanya, mengajak kepada syirik pada Allah, menyembah patung yang dibuat daripada emas yang berbentuk anak lembu. Itu disebut dalam surah Al-Baqarah. Nabi Harun, beliau seorang fasih dalam percakapan dan bijak dalam berdialog. Fasih percakapan, tidak ada penyakit gagap sebagaimana Nabi Musa dalam riwayat sebut ada penyakit gagap, tetapi Allah sembuhkan dia berkat doa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Itu doa Nabi Musa nak menghadap Firaun. Tak cakap dia ada dalam kitab tafsir sebut tergagap-gagap ni, terputus-putus perkataannya. Jadi doa wahlul 'uqdatam, macam terikat lidah tu, terikat. Uqdah kan, wahlul 'uqdah. Uqdah ni apa? Uqdah daripada perkataan aqad. Al-aqad Melayu panggil akad. Akad tu ikatan, akad nikah, ikatan nikah. Nah, al-aqad, al-uqdah, wahlul 'uqdah. Ya Allah, leraikanlah uqdah, leraikanlah simpulan ikatan yang ada kat lidahku ini. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, supaya mereka yang aku nak dakwah, Fir'aun lah, Qarun, semua geng-geng hak kafir tu faham perkataan aku. Itu Nabi Musa. Yang Nabi Harun perkataannya seorang yang fasih dalam percakapan dan bijak dalam berdialog. Kalau berdialog maknanya berdebat, menyampaikan hujjah. Itu Nabi Harun alaihi salam. Yang ke-17, Nabi Daud alaihi salam, Rasul kepada Bani Israel di Palestin. Nabi Daud pun daripada kalangan Bani Israel juga, keturunan yang mana bermoyangkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di mana dibangkitkan? Di Palestin. Terkenal dengan suaranya yang merdu, yang menakjubkan orang-orang di zamannya. Kelebihan Allah bagi pada dia suaranya yang merdu. Dalam riwayat menyebut ahli syurga akan menikmati suara Nabi Daud dalam syurga. Merdu setara mana? Wallahu alam lah. Antara nikmat kepada telinga. Dia Allah dalam syurga ni semua nikmat. Nikmat mata ada, nikmat lidah ada, nikmat kaki ada, nikmat tangan ada, nikmat telinga pun ada. Suara Nabi Daud alaihi salam yang amat merdu, menakjubkan orang-orang pada zamannya. Dan syurga nanti dilebihkan lagi. Dia tak mungkin sama. Tak mungkin suara Nabi Daud yang merdu, yang orang zaman dia dengar pula macam tu juga dalam syurga. Tak mungkin, kerana syurga ni Nabi kata tidak pernah sama, tidak akan sama dengan nikmat dunia. Diangkat lagi kemerduannya pada dalam syurga nanti. Beliau boleh melembutkan besi. Quran wa alanna lahul hadid. Saya tak ingat surah apa. Surah Al-Anbiya kalau tak silap lah. Wa alanna lahu al-hadid. Wa alanna lanna makna lembut. Wa alanna, Allah lembutkan baginya satu kelebihan Nabi Daud, boleh dikatakan sebagai mukjizat, melembutkan besi, tak payah guna alat. Zaman hari ni boleh juga mencairkan besi, boleh lagi. Tak mencairkan besi pun tapi guna alat. Yang Nabi Daud tak guna alat. Bagi besi kat dia boleh melembutkan besi tersebut dengan izin Allah, namanya mukjizat. Dengan tangan, pakai tangan. Bukan alat canggih, alat teknologi, tak. Pakai tangan dia, lembutlah. Tangan Nabi Daud menyentuh besi, maka besi tadi jadi lembut. Dengan kebolehannya itu beliau mencari penghidupannya dengan membuat baju besi.
Dan dijual kepada orang ramai. Maknanya dia seorang peniaga. Kami meniagakan sunnah Nabi. Bukan Nabi kita Muhammad seorang, Nabi Daud juga. Ada hadis sebut, hadis Nabi kata, Nabi memuji orang yang mencari rezeki dengan titik peluh dia, sebagaimana Nabi kita sebut tu Nabi Daud, ialah cari rezeki semua dengan titik peluh. Maknanya bukan makan gaji lah. Nak makan gaji pun titik peluh juga. Maknanya dengan hasil tangan dia, dia jual barang tu, menjual baju besi, maka dapatlah hasil ulangan, boleh jadikan nafkah anak isteri. Satu kepujian, satu fadilat, satu kemuliaan kepada kepada ketua-ketua keluarga yang berusaha kerja, bukan meminta, bukan mengharapkan zakat, bukan. Yalah, bukan salah pun terima zakat, bukan, jangan silap faham pula. Terima zakat tak salah, tapi duk mengharap-harap, meminta-minta. Islam bukan macam tu. Islam tak ajar macam tu. Dalam keadaan sihat, tulang 4 kerat, boleh cari makan, tapi duk mengharap dengan meminta-minta, mengemis, mengharapkan bantuan atas bawah kiri kanan, harapkan brim je. Sekarang tak panggil brim dah. Tak harapkan apa namanya? Apa nama baru sekarang? Sara ke apa ke tak? STR ke apa ke tak? Orang bagi ambil, tapi bukanlah mengharap semata-mata tanpa bekerja. Hadis Nabi kata, tengok Nabi Daud, mulianya dia kerja, dapat hasil dan dijual kepada orang ramai, dapat hasil. Itulah nafkah anak dan isterinya. Kepada Nabi Daud dikurniakan kitab Zabur. 4 orang Nabi sahaja yang dikurniakan kitab, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran, Nabi Isa Injil, Nabi Musa Taurat, dan Nabi Daud kitab Zabur. Kepada Nabi Ibrahim, satu Nabi Ibrahim itu bukan kitab, itu suhuf. Suhufi Ibrahim wa Musa. Seterusnya 18. Buka surat seterusnya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman AS anak kepada Nabi Daud. Boleh baca dalam surah Al-Anbiya. Kebetulan saya pun ada baca tafsir surah Al-Anbiya di surau Pasir Berdama. Nabi Sulaiman AS anak kepada Nabi Daud. Diutuskan menjadi rasul dan raja kepada Bani Israel. Sama juga kan, majoriti Nabi kan kepada Bani Israel, yang Allah disebut faddalnahum 'alal 'alamin. Allah kata dalam surah Al-Baqarah, faddalna, kami lebihkan, kami berikan kelebihan. Bangsa ini memang ada kelebihan pun, kaum ini memang ada kelebihan pun, tapi mereka sendiri menghinakan diri mereka dengan melawan perintah Allah Ta'ala. Asalnya ada kelebihan lah dema ni. Bangsa dema, kaum dema, ramainya Nabi. Kalau kita bangsa Melayu, berapa orang Nabi? Tak ada seorang pun tak. Bangsa Melayu ada Nabi ke? Tak ada. Tapi bangsa Bani Israel, Yahudi ni ramai Nabi dema. Yang dalam 25 pun ramai dah. Yang tak masuk 25 lagi ramai. 124,000 Nabi tu. 124,000 Nabi, beribu-ribu Nabi daripada Bani Israel saja. Rasul 313, beratus-ratus daripada Bani Israel saja. Itu nama faddalna, dimuliakan kaum mereka, tetapi mereka sendiri tak bersyukur. Nabi pun dia membunuh. Nabi, geng dia, Nabi, kaum dia juga dibunuhnya. Yahudi laknatullah. Maka mereka daripada faddalna, Allah lebihkan mereka jadi apa? Maghdubi alaihim, dimurka, dilaknat dengan perangai kehinaan. Mereka sendiri meletakkan kedudukan bangsa mereka menjadi kaum terlaknat, dimurkai Allah. Termasuk Nabi Sulaiman, Nabi Daud pun semua daripada Bani Israel. Beliau memerintah sekalian manusia dan jin. Sebab apa? Sebab Nabi Sulaiman adalah seorang raja. Kalau orang tanya, Nabi mana yang raja? Nabi Muhammad bukan raja. Nabi Isa bukan raja.
Nabi Musa bukan raja, dia lawan raja. Lawan Firaun. Nabi Ibrahim bukan raja, dia lawan raja Namrud. Tapi kalau Nabi Sulaiman, dia sendiri itu raja yang berpangkat nabi. Dia nabi yang berpangkat, raja yang berpangkat nabi. Raja punya, nabi punya. Beliau memerintah sekalian manusia dan jin. Rakyat dia jin. Boleh baca dalam, siapa nak baca cerita Nabi Sulaiman dalam surah apa? Surah apa? Surah Sulaiman. Mana ada surah Sulaiman? Surah apa? Surah Semut, betul. An-Namlu. Buka surah An-Namlu, banyak cerita Nabi. Surah An-Namlu, surah Semut. Semut yang berbagi hormat Raja Sulaiman. Sumuk suruh bagi laluan, nanti ikan Sulaiman pijak kita kan. Semut cakap. Nabi Sulaiman boleh dengar. Rakyat Nabi Sulaiman bukan manusia sahaja, termasuklah semut, jin, burung hud-hud, lagi apa lagi? Jin ifrit tu. Jin ifrit tu dalam Quran. Orang Melayu nak kata jin ifrit, jin aprik tu. Quran ifritun wa qala ifritun. Surah An-Naml juga telah berkata ifrit. Cerita apa? Istana Ratu Balqis. Ada riwayat menyebut Nabi Sulaiman kahwin dengan Nabi Sulaiman mengislamkan Balqis yang asalnya beragama Majusi ke Kristian. Sembah matahari, yang beragama menyembah matahari. Balqis menyembah matahari, diislamkan oleh Nabi Sulaiman dan diambil menjadi isteri. Tapi riwayat itu tidak kuat. Tidak boleh secara qat'i nak kata Nabi Sulaiman kahwin dengan Balqis. Sama juga nak kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf lepas dah. Dah lepas ke Nabi Yusuf? Dah. Hari Ahad lepas. Cuma saya lupa nak sebut. Riwayat mengatakan Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha. Itu pun tidak ada yang sahih, melainkan Israiliyat, sumber-sumber kitab-kitab Yahudi. Kalau kita tak percaya pun tak apa, tak jadi kafir. Tapi kalau tak percaya Nabi Muhammad kahwin dengan Khadijah, tu masalah. Nabi Muhammad kahwin dengan Khadijah sahih. Nabi apa lagi yang sahih? Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar sahih. Qat'i, ada hadisnya. Tapi yang ni Balqis dengan Sulaiman, Yusuf dengan Zulaikha, ianya sumber-sumber yang dhaif, tidak kuat, diambil daripada kitab-kitab Israiliyat yang dikarang oleh para Yahudi. Jadi beliau memerintah sekalian manusia dan jin serta mengetahui bahasa haiwan. Mengetahui bahasa haiwan. Binatang boleh cakap, dia faham, cakap dengan burung, cakap dengan semut dan sebagainya. Hari ini ada lagi ke? Siapa boleh faham? Siapa boleh cakap dengan haiwan? Cakap ni boleh nak cakap tu, tapi dia nak balas balik tidak lah kot. Tak. Kalau kat Kelantan dia panggil, sini saya tak pernah nampak pula 20 tahun kat Teluk Intan ni. Saya dah menetap Teluk Intan ni 20 tahun, tak pernah tengok beruk naik kelapa. Ada kat sini beruk naik kelapa, belah-belah kampung ada lah kot. Ceruk kampung Tukang Siding, muka ceruk kampung Sungai Manis, wallahu a'lam. Kalau kampung saya beruk naik kelapa. Kita panggil Pak Mak beruk tu. Marah Pak Mak panggil Pak Mak beruk. Sebab dia letak beruk kat belakang. Lepas tu naik basikal, letak beruk kat depan. Barulah panggil beruk Pak Mak. Beruk Pak Mak tak apa. Letak beruk kat depan lah dia. Mulai hari tu dia letak kat depan. Itu beruk Pak Mak. Kalau letak beruk belakang, jadi apa? Pak Mak beruk. Dia boleh cakap dengan beruk, tapi beruk tak bercakap dengan dia. Beruk buat bodoh, tapi beruk tu faham lah. Tak, siap ada nama lagi beruk tu. Beruk tak ada nama lagi, awal dia panggil. Orang Kelantan panggil awal. Awal naik. Naik beruk tu. Dia cakap dengan buruk, tapi buruk tak bercakap dengan dia. Buruk tu layan-layan macam tu je. Tapi kalau Nabi Sulaiman bercakap dengan burung bercakap dengan Sulaiman. Nabi bercakap dengan semut bercakap dengan dia. Itu namanya mukjizat. Seterusnya 19, Nabi Ilyas alaihi salam. Beliau diutuskan kepada sama juga Bani Israel juga. Beliau juga
beliau diutuskan kepada Bani Israel juga yang menyembah berhala di suatu tempat bernama Ba'labakka. Wallahu alam, saya tak pasti di manakah namanya sekarang. Ada nama modernnya Ba'labakka, ni nama lama, nama moden wallahu alam, saya tak pasti. Ba'labakka macam nama lama Babylon. Babylon nama lama, sekarang namanya apa? Iraq. Nama lama Hijaz, sekarang namanya apa? Arab Saudi. Nama lama apa di Habsyah, nama sekarang Ethiopia. Yang ni wallahu alam, saya tak sempat nak rujuk Ba'labakka ni di mana dalam peta dunianya. Nabi Ilyas, sebagaimana hari tu kita baca Nabi Zulkifli, antara yang paling sedikit riwayat dia. Sebab tu keterangan dia tak banyak. Tak, sikit benar dalam Quran pun sikit benar. Ilyas sekali je, Zulkifli 2 kali, Ilyas sekali 2 je. Waktu dalam kitab Kisah 25 Nabi, Kisah 25 Nabi tu cari Nabi Ilyas satu muka je, Nabi Zulkifli satu muka je. Sebab apa dia? Sebab penulis nak cerita apa? Tak ada sumber yang amat terhad. Penulis kitab 25 Nabi Rasul tu nak cerita tentang apa? Tak boleh nambah-nambah, tak boleh reka-reka. Ni bab agama ni, mana boleh nambah-nambah, mana-mana reka-reka. Jadi sumber rujukannya terhad, tak banyak, termasuk Nabi Ilyas dan Nabi Zulkifli. Ada sebut kullu minas salihin, orang saleh. Minas sabirin, orang yang sabar, orang yang saleh. Satu lagi riwayat, walaupun dhaif, walaupun lemah, ada yang mengatakan, tapi riwayat ini tak kuatlah, Nabi Ilyas masih hidup. Antara Nabi yang masih hidup, Nabi Ilyas, Nabi Idris, Nabi Isa. Tapi yang sahihnya satu je, Nabi Isa. Itu yang sahih. 4 lagi seorang, Nabi Khidir. Tapi Nabi Khidir tak masuk dalam 25 lah. 4 orang Nabi yang dikatakan 3 tu tak sahih. Yang sahih seorang saja, itu Nabi Isa dalam Quran sebut naik ke langit dan akan muncul, akan turun hampir-hampir kiamat nanti. Nabi Isa seorangnya. Yang 3 lagi, Nabi Ilyas dikata masih hidup, Nabi Idris dikatakan masih hidup, Nabi Khidir dikatakan masih hidup, tetapi riwayatnya tidak sahih. Nak percaya pun boleh, tak percaya pun tak apa, tidak melibatkan akidah. Seterusnya Nabi Ilyasa. Baca betul-betul, Ilyasa alaihissalam diangkat juga menjadi rasul kepada Bani Israel. Dalam satu riwayat menyebut Nabi Ilyasa ini merupakan, ini pun sama juga, dia bukan qat'i pun, nak terima tak terima pun tak apa. Dikatakan ialah budak suruhan kepada Nabi apa? Dalam surah Al-Kahfi itu. Dalam surah Al-Kahfi ada cerita Nabi mana? Nabi Musa. Dan juga Nabi Khidir. Nabi Musa nak pergi cari Khidir. Allah suruh, wahai Musa, ada benda mu tak ti, ada benda mu tak faham, ada benda mu jahil, mengajilah, belajarlah wahai Musa. Banyak lagi benda mu tak faham ni, banyak lagi benda mu tak pandai, mu tak reti. Mengajilah dengan seorang hambaku yang bernama Khidir. Nabi Musa pun pergi cari Khidir dengan temannya, budaknya, fatahu, masa tu muda lagi. Sebahagian ulama kata itulah Ilyasa. Dalam kitab sebut nama Yusha bin Nun. Dan kata para akidah itu Yusha bin Nun itu Nabi Ilyasa. Kerana Yusha bin Nun ini, Ilyasa ini sudahnya bila Nabi Musa wafat, beberapa tahun kemudian, beberapa generasi kemudian, dia juga menjadi Nabi. Wa idh qala Musa li fatahu. Ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Musa berkata kepada budaknya, temannya yang menemaninya, budak suruhannya, kalau istilah hari ini PA lah, personal assistant Nabi Musa, SU Nabi Musa, iaitu Yusha bin Nun. Yusha tu kata sebahagiannya ialah Ilyasa. Diangkat juga menjadi rasul kepada Bani Israel. Bani Israel bangsa Nabi Musa juga. Yang ke-21, Nabi apa lagi? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, beliau diutuskan kepada penduduk di negeri Babylon, Iraq. Hari ini nama dia Iraq. Dia punya tamadun Babylon tu luas. Sebahagian besar jadi Iraq, dan satu nama tempat nama Ninawa. Dia tak sebut sini. Babylon tu kan tamadunnya luas
lebih khusus disebut dalam kitab tafsir yang saya baca di Pasir Berdama, Ninawa, nama tempat tu dan nama kaumnya. Ninawa di Babylon di Iraq, dan pernah ditelan oleh ikan Nun. Kisah dia yang masyhur ialah beliau meninggalkan kaumnya kerana marah pada kaumnya kerana tidak beriman. Tegirkah kepala, sudahnya ditinggalkan. Naik kapal, ditakdirkan Allah, ribut, hampir karam, maka undi, siapa dia nak kena turun. 3 kali undi, fasahama 3 kali undi, naik nama Nabi Yunus. Sekali undi, orang tak apalah, kita undi sekali lagi, kok kena atas orang lain tak, kena juga Nabi Yunus. Ni ada sebut dalam kitab tafsir, surah Yunus ada, surah Hud pun ada. 3 kali undi, nama yang Nabi Yunus je, maka Nabi Yunus pun terjunlah dan ditelan oleh ikan paus, ikan Nun. Tetapi akhirnya dapat dengan selamat. Dalam kitab sebut 40 hari. Paling lama 40 hari. Sebagai ulama kata 7 hari. Itu tak penting, tidak qat'i juga tu. Quran tak sebut berapa hari. Cuma pandangan ulama sahaja. Ada kata seminggu 7 hari, ada kata paling lama 40 hari. Yang 3 kegelapan berada dalam 3 kali gelap, 3 jenis gelap. 3 jenis gelap. Gelap yang pertama, gelap perut ikan. Perut ikan bukan ada lampu apa pun. Gelap yang kedua, gelap dasar laut. Dasar laut tu, ratus-ratus meter ke dalam. Dan gelap yang ketiga, gelap apa? Gelap tengah malam. Gelap tengah malam. Malam tu sendiri gelap. Udahlah malam tu gelap, dalam perut ikan gelap juga. Yang ketiga apa tadi? Dasar laut lagilah gelap. Ujian Nabi kan, Allah uji dia. Dan ketika dalam ikan itulah dengan disebut zikirnya yang masyhur, kita amalkanlah, jangan tinggal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Boleh baca dalam tahiyat. Ada riwayat suruh baca dalam tahiyat akhir. Boleh baca juga dalam tahiyat akhir. Ataupun mana-mana kita nak baca, mungkin kita rasa stres ke apa ke, rasa kita bersalah, kita diuji oleh Allah, rasa banyak dosa ke apa ke, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan melainkan Engkau ya Allah, hanya Engkau lah Tuhan. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, aku orang yang zalim. Inni kuntu minal zalimin, aku orang zalim. Makna apa? Zalim tu adalah dosa. Aku buat dosa, maka aku zalim. Banyakkan baca. Dalam kitab Imam Nawawi pun ada sebut Al-Adhkar, yang kitab saya baca di Masjid Cikus. Imam Nawawi menyebut inilah antara zikir yang mendapat fadilat yang besar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu cerita Nabi Yunus. Seterusnya yang ke-22, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, eja betul-betul tuan-tuan. Saya pernah tengok orang eja nama Zakaria tak betul. Udah zal pula dah. Zalnya pendek. Bila zalnya pendek jadi lain lah. Jadi makna lain, faham lah makna lain tu tak? Zal tu pendek. Udah Zakaria, dah zakat lah pula. Dan tak ngerti mengaji tu, kena mengaji juga, mengaji bahasa Arab. Mana ada zal tu makna lain lah pula. Zakaria bukan Zakaria, zai ekor panjang. Itu penting bahasa Arab ni. Silap sikit je zal dengan zai. Main letak je lah, udah makna laut jauh larinya mana zakar. Yang ni Zakaria. Wa Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya. Baca surah Maryam. Pada awal surah Maryam diceritakan kisah Nabi Zakaria berdoa ketika hujung usianya, udah lanjut, tua dah, tak dapat anak. Minta dengan Allah nak anak, doa. Maka Allah bagi anak bernama Yahya.
Jadi Zakaria ni beliau daripada keturunan Nabi Sulaiman, sama juga utus kepada Bani Israel di Palestin. Beliaulah yang memelihara dan mendidik Siti Maryam. Ada dalam surah Ali Imran, boleh baca. Siapa nak baca perkaitan antara Maryam mak Nabi Isa dengan Nabi Zakaria, boleh baca surah Ali Imran. Ada kisah bagaimana Nabi Zakaria memelihara dan mendidik Siti Maryam. Maryam, tak ada Siti orang Melayu ni. Orang Melayu ni Siti tu Melayu sebenarnya. Dalam Quran tak ada. Ada pernah jumpa Isa ibnu Siti ada? Tak ada. Isa ibnu Maryam Quran sebut tak ada. Isa ibnu Siti Maryam itu tambahan sahaja. Sama Aisyah pun, sama Fatimah pun, Khadijah pun. Dalam hadis, beribu hadis yang Aisyah riwayat, mana ada an Siti Aisyah ada? Tak ada. An Siti Aisyah tak ada. Yang ada an Aisyah. Khadijah pun sama. Tak, Khadijah Khuwailid tak ada. Siti Fatimah pun sama. Itu tambahan orang Melayu, adat dia. Udah kata Maryam jadi Siti Maryam daripada ringkasan Sayyidati. Tu Sayyidati dia jadi Siti. Awana Sayyidati, pemimpin kami. Pemimpin Sayyid, pemimpin lelaki. Sayyid, pemimpin lelaki, penghulu lelaki. Kalau yang perempuan Sayyidah, tambah ta kat belakang, tambah Sayyidati, pemimpin perempuan kami. Udah ringkasnya jadi Siti. Jadi itu hanyalah gelaran saja. Bukan Siti Maryam, Maryam, bukan Siti Aisyah, Aisyah. Itu kena faham dari segi faktanya begitu. Jadi perkaitan Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria, bonda kepada Nabi Isa. Bonda mak pada Nabi Isa itu Maryam. Isa bin Maryam hidup zaman Nabi Zakaria. Maryam itu hidup zaman Nabi Zakaria. Dan Zakaria ni terkenal dengan kisah beliau wafat dalam keadaan dibunuh oleh Yahudi, laknatullah. Yang tadi kata dia bunuh 70 orang Nabi kan. Yahudi ni membunuh 70 orang Nabi. Salah seorangnya Nabi Zakaria. InsyaAllah masuk. Saya nak habiskan lah. Alang-alang habiskan dah 25 tu. Dah sikit lagi. Seterusnya 23 Nabi Yahya. Nabi Yahya AS, beliau anak kepada Zakaria. Boleh baca surah Maryam. Sebab tu surah Maryam cerita Nabi Zakaria, kerana mereka hidup zaman yang sama. Nabi Zakaria minta dengan Allah, maka Allah kata bi ghulamin ismuhu Yahya, dapatlah ghulam, dapatlah seorang budak, seorang anak, nama dia Yahya alaihissalam. Wa kanat imraati aqira, isteri aku mandul, kata Nabi Zakaria, tua dah, macam mana boleh mengandung ni? Aqira makna mandul. Allah kata kuasa Allah Ta'ala boleh melakukan apa sahaja. Hidup semasa dengan Nabi Isa, beliau adalah secantik-cantik orang pada masa itu hingga terpikat siapa saja melihatnya. Antara Nabi yang tampan kacak selain daripada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kacak tampan. Ada lagi seorang nama Nabi Yahya yang kacak yang tampan pada zaman dia. Satu zaman dengan Nabi Isa. Seterusnya yang ke-24, yang ni panjang sikit. Nabi Isa alaihissalam, seorang yang ganjil kejadiannya, pelik kejadiannya. Kerana apa dia? Kerana tidak ada ayah. Ada ayah tak Nabi Isa? Tak ada. Dia hanya ada ibu, yang mana ibunya melahirkan dengan ciupan roh. Bukan macam manusia lain. Manusia lain lahir dengan benih suami dan isteri, benih ayah dan mak. Tak. Maryam tak pernah berkahwin. Maryam tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Macam mana nak mengandung? Tapi jawapan Allah dalam Quran, wa nafakhna fiha min ruhina. Wa nafakhna fiha min ruhina. Ditiupkan padanya, pada rahim Maryam, roh ciptaan Allah Ta'ala. Itu kejadian yang ganjil. Tidak ada bapa. Ada lagi tak orang yang tak ada bapa lain daripada Nabi Isa? Nabi Adam, betul? Adam bukan setakat bapa, mak pun tak ada. Nabi Adam manusia pertama, tak ada ayah,
Tak ada mak. Yang Nabi Isa tidak ada ayah, hanya ada mak. Ganjil kejadian. Beliau dilahirkan oleh seorang perempuan suci bernama Siti Maryam dengan ketiadaan bapa dan diutuskan kepada Bani Israel yang telah keluar dari ajaran kitab Taurat. Kepadanya dikurniakan kitab Injil. Bani Israel juga. Bani Israel ni bukan Nabi Musa sahaja. Datang syariat baru, Nabi Isa bawa syariat baru. Syariat baru, bukan akidah baru. Akidah tak boleh baru, akidah satu je, mana ada baru. Akidah satu je, la ilaha illallah. Ada akidah baru? Tak ada. Syariat ada. Syariat Nabi Musa habis zaman dia. Taurat pun udah diubah menjadi apa? Talmud ke apa ke? Datang pula zaman Nabi Isa. Syariat barunya ialah Injil. Orang-orang Yahudi dan Kristian percaya bahawa Nabi Isa telah mati, dibunuh dan dipalang. Itulah Kristian hari ini. Kononnya Nabi Isa sanggup korban diri dia. Dia panggil apa tu? Tebuh dosa. Tebuh dosa dengan mengorbankan diri. Itu versi Bible, versi Kristian. Kalau kita orang Islam percaya macam tu juga, udah rasa akidah. Disalib. Sedangkan rafi'uka ila sama, Allah mengangkatnya ke langit. Tidak mati dipalang, disalib. Sebab tu Kristian menganggap ianya anak kepada Tuhan, son of God. Son of God, anak Tuhan. Bahasa Arabnya Isa ibnullah. Isa ibnullah, Nabi Isa anak Allah. Sebab tu siapa yang menyamakan Islam dengan Kristian, rasa akidah. Mana mahu samanya. Islam lah, Kristian lah. Ni nak raya ni tak lama, bulan depan, tak lama lagi, sebulan lagi nak sambut Christmas. Mudah orang Melayu beria juga sambut Christmas. Nak pakai baju merah lah, apalah, nak nyanyi Merry Christmas apa semua, jingle bell. Satu kesesatan yang nyata. Tetapi sebenarnya beliau tidak dibunuh dan kena palang sebagaimana pengaku orang Yahudi Kristian. Bahkan yang terkena bunuh itulah seorang yang serupa dengannya bernama Yahuda. Yahuda, keturunan Bani Israel tu, bukannya Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah di langit dan akan turun hujung zaman nanti. Berapa usia Nabi Isa sekarang? Berapa? Umur Nabi Isa? 2025, betul lah. Itu kan tahun Masihi kan? Tahun Masihi. Masih itu diambil daripada nama Nabi Isa. Isa Al-Masih. Isa Al-Masih. Kerana sudah disebut Al-Masih Ibnu Maryam. Dalam hadis kadang-kadang hadis tak guna Nabi Isa. Kadang-kadang dalam hadis tak guna nama Isa. Dalam Quran pun ada guna nama Al-Masih bin Maryam. Masih itu siapa? Nabi Isa. Kita tahun Masihi. Yang Islam tahun apa? Tahun Hijrah. Anak murid saya tanya, berapa tahun Masihi? Tak tahu dia. Padahal 2025. Bunyi Masihi je. Berapa tahun Hijrah lah? Hijrah lagi lah tak tahu. 1447. Dan Al-Masih. Apa makna Masih? Yang menghapuskan. Nabi Isa menghapuskan kebatilan. Turun akhir zaman, dia akan buat kerja Masih. Apa makna Masih? Penghapusan, dihapuskan. Apa benda nak hapusnya? Dajjal akan dihapus, dibunuh oleh Nabi Isa. Itu namanya Al-Masih. Itu tahun Masihi, sekarang 2025. Beliau tidak dibunuh dan kenapa tu habis. Yang terakhir sebagai penutup, sudah tentulah yang terakhir ini khatamul anbiya, penutup segala nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang akhir dah. Tidak ada dah lepas pada nabi ni, tak ada nabi dah. Ia diutuskan kepada siapa? Yang tadi Bani Israel, kaum Madian, kaum Ad, kaum Samud. Bolehlah macam tu nabi-nabi sebelum ni. Saleh untuk Samud je. Hud untuk Ad je. Syuaib untuk Madian je. Musa Bani Israel je. Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad kepada seluruh manusia dan jin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam makna makhluk, manusia ke jin ke apa ke semua.
diutuskan kepada mereka, dan syariat di bawahnya masih wujud dan terpakai sehingga hari kiamat. Syariat Islam, syariat, hukum hakam, undang-undang, peraturan hidup yang dibuat oleh Nabi masih kekal hingga hari ini dan terpakai sehingga hari kiamat. Nabi seturun pun, Nabi seturun dia tak pakai hak zaman dia dulu. Turun Nabi Isa hujung zaman nanti dekat-dekat kiamat, dia tak pakai dah Injil tu. Tak pakai dah zaman dia tu berdakwah dulu. Dia akan mengambil syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Cukup setakat tu, insya-Allah masuk. Jadi kita sambung pada bulan hadapan, rasanya hujung bulan dah. Kalau ikut jadualnya di sini hujung-hujung bulan dah cuti sekolah. Jadi kita jumpa tahun depan. Oh, lama benar bunyinya. InsyaAllah kita jumpa tahun depan untuk kitab ini, kerana pada hujung bulan nanti, hujung bulan depan, hujung bulan cuti sekolah. Cuti sekolah biasanya saya balik kampung lah. Jadi kita jumpa pada tahun hadapan, insya-Allah. Wallahu alam. Cukup setakat tu. Jadi kita baca tadi, kita kenal, bukan tak kenal dah, cuma nak ulang kaji balik, mengingatkan semula ilmu kita supaya kita beriman dengan Nabi-Nabi tadi dengan sebenar-benar iman, akidah kita sahih, diterima oleh Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.